Halo geng, apa kabar geng? Apa kabar? Macam ni lah genting geng. Happy yang tidak berkesudahan. Hotel rehat, minum, makan, jalan sejuk. Ini adalah terminal taksi geng. Terminal taksi ni penuh pelancong. Ni semua pelancong Hong Kong, China, Singapura, Indonesia. Yang saya jumpa ramai daripada Indonesia lah. Pelancong daripada China, Indonesia. Mereka datang sini semata-mata nak main judi geng. Dekat sini lah terminal taksi. Kalau anda malas nak naik basikal, anda boleh naik taksi lah dekat Genting ni. Kalau nak tahu tahun ni Leto Langkawi tak ada sebab tak ada penaja. Macam ni lah keadaan terminal Genting. Penuh orang. Okeylah, sekarang ni saya nak gerak pulang. Kita terpaksa gerak awal setengah jam geng sebab jauh. Nama tempat ni Sky Police Indoor Theme Park. Okey, jom kita gerak pulang geng. Sebelum tu kita nak pergi ke tempat kesukaan Bangladesh geng. Dekat sini ada Menara Bangladesh kita kena lalu kawasan pub dekat tingkat 4, tingkat 3 macam tu lah. Dekat sini babi ada, semua ada, arak ada, duit je tak ada geng. Kebanyakan pekerja kat sini daripada India geng. Daripada India, negara India geng. Semua English. No Malay, no Malay. Semua English. Ni lah saya cakap dulu, tempat ni pernah terbakar sebab apa? Wiring. Lama geng. Kalau anda tak tahu nak balik, memang anda tak jumpa jalan pulang geng. Jauh. Tempat ni sebenarnya sambung-sambung je, tapi disebabkan laluan tu dia orang nak kita lalu. Okey, sekarang saya dah sampai tempat ni. Hari ni banyak pengerja daripada Bangladesh, Indonesia cuti. Memang tempat ni dia pegang lah. Paling menyampah Indonesia lah. Suka pakai baju macam Korea, Vietnam, pakai baju skirt. Tak tahu bangsa apa, tapi Indonesia lah. Gayanya macam lah kaya. Kita datang Malaysia ni pakai biasa lah. Orang Indonesia dia suka pakai macam baju macam gaun macam tu. Lagi satu, dekat sini anda boleh lihat lah pelancong Vietnam pelawak juga lah. Mereka pakai topi, mereka bergaya macam zaman-zaman dulu lah, zaman Piramli. Okey, sekarang ni kita boleh lihat lah. Ni kalau anda naik daripada mall Skyway, dia ada dua. Anda akan turun dekat sini. Ni outdoor nak masuk pun tak guna geng sebab ramai orang. Selalu dia naik ni lah, naik roller coaster. Saya pun dah tak nampak lama dah roller coaster. Pernah naik dulu, sakit dada geng, tak sempat sehari. Kebanyakan pendatang yang datang sini pelancong-pelancong Bangladesh, Indonesia. Kalau anda datang sini 2-3 hari lah, tapi rugilah tiket tu sehari. Jadi anda ambil package lah. Jadi saya kata datang sini, makan, balik, rehat. Dekat sini pelancong couple banyak. Bangladesh dengan Indonesia ramai lah. Pekerja macam Bangladesh ni, dia memang tak gekut dengan girlfriend dia daripada Indonesia. Dia belanja tau Bangladesh ni. Tapi Bangladesh kebanyakan muka Syarukan lah, bukannya muka macam Tagalong tu, tak ada. Muka elok sikit lah. Tempat ni semua dah lama geng, tak berubah-ubah. Okey guys, sekarang kita gerak ke kawasan beer geng. Ni port beer. Sini semua non halal geng. Tapi saya tengok orang Indonesia makan je. Saya pun pelik lah orang Indonesia. Macam mana mereka tempat-tempat ni mereka makan. Kita ada halal takut. Okey geng, jom kita naik. Ni kabel car lama geng. Saya suka naik kabel car lama ni sebab dia tak ada nampak cermin dekat tapak dia. Kalau anda datang Genting ni 2-3 jam pun anda dah pening nak turun geng. Ni kabel car lama ni. Ini Switzerland geng. Brand Switzerland. Macam ni lah kabel car geng. Nak aram sungguh geng. Kalau anda datang sini memang anda tension lah tengok kan. Pelancong Indonesia Bangla couple. Saya pun dah tension tengok tadi. Bangla, macam mana orang Indonesia dia boleh ambil. Orang Indonesia dia pula belanja dia dapat jadi boyfriend. Tahu dah, lantak dah korang pergi mampus. Okey geng, kita naik kereta kabel.
Ni dulu tempat ni tutup lama, geng. Ya, 2-3 tahun maintenance. Sekarang ni dah jalan balik. Kat sini juga kalau anda tahu tempat ni sesat tau kalau anda tak biasa datang. Macam saya biasa. Saya dah biasa dulu kerja sini. Jom kita lihat. Macam ni lah. Dia punya curam lagi best daripada yang baru tu. Sini lagi curam, geng. Bergegar-gegar macam nak jatuh. Babi betul siapa buat ni. Ni lagi bekal. Tengok depan, tengok belakang. Tu lah Hotel First World tu. Ni projek belian, geng. Kalau nak buat kaya kat tukang genting ni. Babi sial mati. 1 sen tak bawa. Link gotong. Kaya bekal lama, geng. Ni sekarang tengah stop dah ni. Angin kuat. Angin kuat jadi stop. Angin kuat, geng. Sini jauh tau. Kalau anda naik sini dengan yang kat sana tu, yang baru lebih baik naik sini. Parking pun senang. Tak payah beratur. Kalau yang tempat lama tu kena beratur. Okey, geng, jumpa lagi. Bye.